Syafaat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah juga saya memohon rahmat dan rahim. Semoga niat dan amalan saya mendapat reda dan berkat daripadanya. Kepada saudara-saudari sebangsa dan seagama yang saya kasihi sekalian, sama ada yang hadir bersama dalam dewan ini maupun yang hanya mendengar suara di tempat lain, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan atas kesudian dan kesanggupan saudara-saudari bersama saya. Saya sedar bahawa kehadiran saudara-saudari ini bukan sahaja satu kesediaan mengorbankan masa dan tenaga, malah juga merupakan satu tanda keberanian untuk menghadapi dan menanggung berbagai-bagai kemungkinan. Semuanya ini menyebabkan hati saya rasa tersentuh. Perasaan saya sangat terharu. Justru itu dengan sendirinya semangat saya semakin berkobar. Azam saya semakin padu dan tekad saya semakin kuat. Oleh kerana itu, sama-samalah kita berdoa semoga Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah akan memberkati pertemuan kita ini dan membimbing kita ke jalan dan matlamat yang diredainya. Pertemuan kita ini diadakan sempena Perhimpunan Agung Tahunan yang ke-38 Parti UMNO kita yang tercinta. Sebagaimana sama-sama kita sedari, Perhimpunan Agung Tahunan kali ini diadakan dalam suasana yang sangat berbeza berbanding dengan perhimpunan-perhimpunan yang lalu. Sekarang kita berada dalam suasana yang bukan sahaja lebih mencabar azam dan keberanian kita, malah juga dalam suasana yang lebih merungsingkan hati dan mendebarkan dada. Hati kita runsing kerana suasana yang muram dan malap, terutama di bidang ekonomi. Perasaan kita risau kerana wujudnya krisis kepercayaan atau kredibiliti di berbagai-bagai bidang kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Dari sehari ke sehari kita semakin merasa bimbang kalau kita akan terus berpaut di dahan rapuh dan berpijak di tanah runtuh. Oleh kerana itulah juga dari sehari ke sehari degup hati dan debar dada kita semakin kencang mengharap dan memikirkan perubahan, yaitu perubahan yang mengarah kepada perbaikan dan kesempurnaan. Tetapi sebagai satu masyarakat yang berakal dan telah terdedah kepada aspek-aspek positif dari modernisasi, kita menyedari bahawa perubahan tidak akan datang bergolek tanpa usaha, dan ajaran agama kita yang maha suci juga telah mengingatkan kita bahawa Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu kecuali kaum itu sendiri berusaha mengubahnya. Maka berpandukan ajaran agama itulah, dengan segala kerendahan hati saya memohon kesudian saudara-saudari sekalian agar kita bersama-sama berusaha merubah keadaan yang malap dan muram ini menjadi cerah dan memberi harapan kembali. Agama menasihatkan agar kita menyeru dan melaksanakan apa yang, serta menolak dan menentang apa yang mungkar. Konsep amal makruf dan nahi mungkar sewajarnya difahami dan dihayati dalam pengertian Islam itu
sebagai ad-din, satu sistem kehidupan yang luas dan menyeluruh, yang juga meliputi politik dan ekonomi. Oleh kerana itu, penentangan terhadap kemungkaran politik dan ekonomi itu wajarlah juga dianggap sebagai satu ibadat sesuai dengan ajaran agama kita yang suci. Kita sama memahami bahawa sebagai hamba-hamba Allah yang beribadat kepadanya, kita mempunyai kewajipan untuk mencapai bukan sahaja kesejahteraan di akhirat, tetapi kebahagiaan yang diredai Allah di dunia ini. Sebarang kemungkaran yang mencemar dan menghalang kita untuk mencapai kesejahteraan itu hendaklah ditentang dan dihapuskan. Marilah sama-sama kita menentang kemungkaran-kemungkaran politik dan ekonomi yang sedang mengancam kesejahteraan hidup kita bermasyarakat dan bernegara. Marilah kita menganggap usaha menentang kemungkaran tersebut sebagai satu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai satu tanggungjawab suci terhadap bangsa dan negara. Kesan-kesan buruk dari berbagai-bagai kemungkaran tersebut sebenarnya telah mula kita rasakan, dan keadaan ini sudah pasti akan bertambah buruk jika kemungkaran di berbagai-bagai bidang itu tidak ditentang dengan segera. Di bidang politik, kita perhatikan kemungkaran-kemungkaran tersebut terjelma dalam gaya kepimpinan yang semakin diktatorial dan otokratik. Yang semakin enggan berunding dan semakin enggan mendengar pendapat dan teguran-teguran yang membina. Yang semakin ternoda dengan amalan-amalan pilih kasih yang menyebabkan hati berkuak-kuak. Dan yang semakin tercemar dengan tabiat menyebarkan fitnah serta menimbulkan rasa syak, wasangka dan cemburu yang mengancam perpaduan sosial dan keutuhan ukhuwah. Dan kemungkaran ekonomi pula semakin jelas terpampang dengan hasil-hasil perancangan ekonomi yang tidak teliti mengenai projek-projek tertentu. Kecenderungan menumpukkan kekayaan kepada segelintir golongan yang senantiasa dirasuk nafsu, tamak dan halabah, yang tidak mengenal batas. Skandal-skandal keuangan dan perniagaan semakin berleluasa, sama ada secara berselindung atau secara samar-samar maupun secara terang-terang. Peluang-peluang ekonomi di kalangan bumi putra sendiri tidak lagi diagih-agihkan dengan adil dan saksama. Perancangan yang tidak teliti dan pelaksanaan yang tidak sistematik mengenai projek-projek tertentu telah menyebabkan hutang negara semakin bertumpuk-tumpuk, pertumbuhan ekonomi semakin rendah dan kadar pengangguran semakin menggerunkan. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, semua kemungkaran politik dan ekonomi itu tidak boleh kita biarkan berterusan. Kemungkaran-kemungkaran itu mestilah ditentang, dan langkah-langkah yang berani mestilah kita ambil untuk membawa perubahan. Semuanya ini adalah menjadi tanggungjawab kita bersama, sesuai dengan ajaran agama yang menuntut kita menentang sebarang bentuk kemungkaran. Saya mengajak saudara-saudari sekalian bersama-sama dalam satu jemaah mengorak langkah dan berganding bahu membawa perubahan untuk menentang kemungkaran-kemungkaran itu.